Selamat datang ke pembelajaran kimia tingkatan 4, bab 5, iaitu ikatan kimia. Dalam bab ini, kita akan belajar bagaimana atom bergabung untuk membentuk sebatian. Atom-atom bergabung kerana ingin mencapai susunan elektron yang stabil seperti gas adi. Ada atom yang melepaskan elektron, ada atom yang menerima elektron, dan ada juga atom yang berkongsi elektron. Daripada proses inilah terbentuknya ikatan ion dan ikatan kovalen. Bab ini sangat penting kerana ikatan kimia menentukan sifat sesuatu bahan seperti takat lebur, takat didih, kekondaksian elektrik, ketelarutan dan bentuk struktur bahan. Melalui bab ini, pelajar akan lebih memahami mengapa garam, air, plastik, gas dan pelbagai bahan di sekeliling kita mempunyai sifat yang berbeza. Dalam bab 5, kimia tingkatan 4, fokus utama kita ialah memahami konsep ikatan kimia. Ikatan kimia ialah daya tarikan yang memegang atom-atom bersama dalam sesuatu sebatian. Atom biasanya bergabung kerana ingin mencapai kestabilan elektron seperti gas adi. Terdapat dua jenis ikatan utama yang akan dipelajari, iaitu ikatan ion dan ikatan kovalen. Ikatan ion berlaku melalui pemindahan elektron daripada atom logam kepada atom bukan logam. Ikatan kovalen pula berlaku melalui perkongsian elektron antara atom bukan logam. Selain ITU, kita juga akan belajar tentang struktur Lewis, sifat sebatian ion, sifat sebatian kovalen, dan perbandingan antara kedua-dua jenis ikatan ini. Atom bergabung untuk mencapai susunan elektron yang stabil. Kestabilan ini biasanya dicapai apabila atom mempunyai susunan duplet atau oktet. Susunan duplet bermaksud petala pertama mempunyai 2 elektron, manakala susunan oktet bermaksud petala valens mempunyai 8 elektron. Elektron valens sangat penting kerana elektron inilah yang terlibat dalam pembentukan ikatan kimia. Atom boleh mencapai kestabilan melalui 3 cara, iaitu menerima elektron, melepaskan elektron atau berkongsi elektron. Contohnya, atom natrium akan melepaskan 1 elektron. Atom klorin akan menerima 1 elektron, manakala atom hidrogen boleh berkongsi elektron dengan atom hidrogen lain. Semua proses ini berlaku supaya atom menjadi lebih stabil seperti gas adi. Ikatan ion terbentuk melalui pemindahan elektron daripada atom logam kepada atom bukan logam. Atom logam akan melepaskan elektron dan membentuk ion positif, manakala atom bukan logam akan menerima elektron dan membentuk ion negatif. Ion positif dan ion negatif ini kemudiannya tertarik antara satu sama lain melalui daya tarikan elektrostatik yang kuat. Contohnya, dalam pembentukan natrium klorida, atom natrium mempunyai susunan elektron 2.8.1 dan melepaskan 1 elektron untuk menjadi ion Na positif. Atom klorin pula mempunyai susunan elektron 2.8.7 dan menerima 1 elektron untuk menjadi ion Cl negatif. Tarikan antara Na positif dan Cl negatif menghasilkan ikatan ion dalam natrium klorida. Sebatian ion terdiri daripada ion positif dan ion negatif yang tersusun dalam struktur kekisi gergasi. Struktur ini dipegang oleh daya tarikan elektrostatik yang sangat kuat antara ion berlainan cas. Oleh sebab daya tarikan ini kuat, sebatian ion biasanya mempunyai takat lebur dan takat didih yang tinggi. Dalam keadaan pepejal, sebatian ion tidak boleh mengalirkan elektrik kerana ion-ionnya terikat kuat dan tidak bebas bergerak. Namun, apabila sebatian ion dileburkan atau dilarutkan dalam air, ion-ion menjadi bebas bergerak. Ion yang bebas bergerak ini boleh membawa cas elektrik, menyebabkan leburan dan larutan aqueous, sebatian ion boleh mengalirkan elektrik. Contoh sebatian ion ialah natrium klorida, magnesium oksida, dan kalsium klorida. Ikatan kovalen terbentuk apabila atom bukan logam berkongsi pasangan elektron untuk mencapai susunan elektron yang stabil. Tidak seperti ikatan ion yang melibatkan pemindahan elektron, ikatan kovalen berlaku melalui perkongsian elektron antara atom. Terdapat 3 jenis ikatan kovalen utama, iaitu ikatan tunggal, ikatan ganda 2 dan ikatan ganda 3. Ikatan tunggal melibatkan perkongsian satu pasangan elektron seperti dalam molekul hidrogen dan klorin. Ikatan ganda 2 melibatkan 2 pasangan elektron seperti dalam molekul oksigen. Ikatan ganda 3 pula melibatkan 3 pasangan elektron seperti dalam molekul nitrogen. Perkongsian elektron ini membolehkan atom mencapai susunan duplet atau oktet yang lebih stabil. Sebatian kovalen terbentuk daripada molekul yang mempunyai ikatan kovalen. Kebanyakan sebatian kovalen wujud sebagai molekul ringkas. Molekul ringkas biasanya mempunyai daya tarikan antara molekul yang lemah. Oleh ITU, sebatian kovalen lazimnya mempunyai takat lebur dan takat didih yang rendah. Sebatian kovalen juga biasanya tidak mengalirkan elektrik.
kerana tidak mempunyai ion bebas atau elektron bebas yang boleh membawa cas elektrik. Dari segi ketelarutan, kebanyakan sebatian kovalen tidak larut dalam air, tetapi boleh larut dalam pelarut organik. Contoh sebatian kovalen ialah karbon dioksida, metana, amonia dan air. Sifat sebatian kovalen ini berbeza dengan sebatian ion kerana jenis zara dan ikatannya juga berbeza. Ikatan ion dan ikatan kovalen mempunyai perbezaan yang jelas. Ikatan ion terbentuk melalui pemindahan elektron, manakala ikatan kovalen terbentuk melalui perkongsian elektron. Ikatan ion biasanya berlaku antara atom logam dengan atom bukan logam. Sebaliknya, ikatan kovalen berlaku antara atom bukan logam dengan atom bukan logam. Dalam ikatan ion, zara yang terbentuk ialah ion positif dan ion negatif. Dalam ikatan kovalen pula, zara yang terbentuk ialah molekul. Sebatian ion biasanya mempunyai takat lebur dan takat didih yang tinggi, serta boleh mengalirkan elektrik dalam keadaan leburan atau larutan aqueous. Sebatian kovalen pula biasanya mempunyai takat lebur rendah dan tidak mengalirkan elektrik. Struktur Lewis digunakan untuk menunjukkan elektron valence sesuatu atom atau molekul. Dalam struktur ini, elektron valence dilukis menggunakan titik dan pangkah. Struktur Lewis sangat membantu pelajar memahami sama ada elektron dipindahkan atau dikongsi semasa pembentukan ikatan kimia. Contohnya, molekul hidrogen menunjukkan perkongsian satu pasangan elektron, manakala natrium klorida menunjukkan pemindahan elektron daripada natrium kepada klorin. Ikatan kimia juga sangat penting dalam kehidupan harian. Garam dapur, air, plastik, baha dan ubat-ubatan semuanya terbentuk melalui ikatan kimia. Dengan memahami ikatan kimia, kita dapat memahami mengapa sesuatu bahan mempunyai sifat tertentu seperti larut dalam air, keras, rapuh, mudah cair atau boleh mengalirkan elektrik. Thank you for watching this video on chemical bonds. We hope it helps in your SPM preparation. Stay curious and keep learning.